Ada. Ini kah? Ini kah? Ya, boleh. Boleh ya? Betul. Nah, dapat kan buka tuh? Dapat. Oke, dapat. Oke, good. Ini boleh dapat. Good job. Sayang bisa. Lingkaran besar, lingkaran besar. Oke, assalamualaikum, selamat malam semua. Nama saya Muhammad Ken dan kita akan bercerita mengenai simpanan emas bersama Public Gold. Okey, bantu saya untuk tap screen dulu kalau tuan-puan kebetulan singgah di dalam live saya. Okey, tuan-puan, sedikit introduction. Menabung emas sebenarnya jauh lebih mudah daripada menabung duit. Menabung emas sebenarnya jauh lebih mudah daripada kita menabung duit. Sebab kenapa? Kalau kita menabung duit ni, bila kita tengok duit yang banyak dalam kita punya akaun, kita punya emosi akan trigger satu urge untuk kita berbelanja. Macam tu. Tapi tuan-puan, kalau kita menabung emas, emas ni dia punya aura lain. Anak saya di belakang. Menabung emas ni dia lain, dia punya aura lain. Bila kita menabung emas ni, kita rasa sayang, kita nak belanjakan emas tu. That's why tuan-puan, kalau tuan-puan sebelum ni menabung duit dan tak pernah berjaya, maybe tuan-puan perlu tukar cara tuan-puan menabung lah. Kalau sebelum ni tuan-puan menabung 100 bulan, kalau selama setahun at least tuan-puan ada RM1,200 dalam tuan-puan punya akaun bank ataupun akaun ASB ataupun mana-mana akaun yang tuan-puan gunalah. Tapi kebanyakan majoriti yang kita tengok, walaupun menabung 100 sebulan, selepas setahun tidak ada 1,200 dalam akaun bank. Terima kasih Cikgu Aswan. Cikgu Aswan tidak lakah. Jadi untuk sebagai pembuka kata, kita ada soalan daripada Cikgu Aswan. Tunggu harga rendah dulu atau bila masa terbaik beli emas tuan Ken? Okey. Dia ada dua masa yang terbaik, Cikgu Aswan. Ini saya share. Ini bukan daripada saya punya itu. Ini bukan dari saya. Ini daripada apa yang saya belajar daripada mentor saya lah. Okay, ada dua keadaan di mana masa yang terbaik untuk kita beli emas. Keadaan yang pertama, masa yang pertama adalah 10 tahun yang lepas lah. Macam tu. 10 tahun, 15 tahun yang lepas, itulah masa yang terbaik untuk kita beli emas. Masa tu harga emas mungkin di bawah paras RM300 untuk 1 gram. Tapi tuan-puan, masa tidak boleh diundur. Masa tidak boleh diundur lah. So kita kena back to reality. So kita menuju ke poin yang kedua. Masa yang kedua iaitu masa terbaik untuk beli emas adalah hari ini, sekarang. Jadi tuan-puan perlu buat keputusan lah. Cikgu Aswan perlu buat keputusan dan juga kena mula hari inilah. So kenapa tuan-puan, harga emas ni dia naik ke dia turun ke, dia tak tunggu kita. Harga emas naik ataupun turun, dia tak tunggu kita. Bila dia mau naik, dia naik. Bila dia mau turun, dia turun. Tapi apa yang perlu kita fokus, Cikgu Aswan, apa yang perlu kita fokus adalah untuk tabungan kita sentiasa bertambah sedikit demi sedikit. Saya panggil pertambahan gram lah. Kita hanya fokus kepada pertambahan gram sahaja. Kita tak perlu risau pasal harga naik dan turun, sebab itu di luar kita punya kontrol. Kita tidak boleh kawal pergerakan harga dunia ni. Sebab kita orang biasa. Kita rakyat marhain. Jadi kita tidak boleh kontrol apa yang di luar daripada kita punya circle, tapi kita boleh kontrol apa keputusan yang kita buat, apa tindakan yang kita buat. That's why saya beritahu tadi, ada dua keadaan yang terbaik untuk kita menabung emas. Yang pertama adalah 10-15 tahun yang lepas. Kalau kita sudah mula 10-15 tahun yang lepas, kita sudah konsisten sampai sekarang, kita adalah orang yang lebih kaya daripada diri kita 10 tahun yang lepas lah. Tapi kalau 10 tahun, 15 tahun yang lepas kita tidak
menabung emas. Kita tidak menabung apapun dan baru hari ini kita tahu, kita sedar yang kita perlu buat tabungan. So mulalah hari ini macam tu. Okey. Semoga menjawab soalan. Ada lagi soalan? Ramai yang mau tunggu harga rendah tuan. Sebab ingat emas ni saham. Emas ni saham. So apa solusi terbaik tuan? Okey, begini. Ini saya share saya punya pengalaman lah. Ayah, Oi, tengok. wah cantik, pandai. Ada ais? Ya. Ada ais. Mana nose-nya? Mana nose and mouth-nya? Okay. Malam ni kita menyantuni anak sambil live. Okey, apa soalan Cikgu Asman tadi? Ramai yang mau tunggu harga rendah. Okey. Tumpuan, harga rendah ni tumpuan, kalau kita tunggu sampai bila-bila pun kita tidak akan bermula untuk menabung lah tumpuan. Saya punya pengalaman. Sebelum ni masa saya baru mula-mula menabung emas tumpuan, saya daftar akaun dengan Public Gold, and then saya decide lah, okay, saya nak menabung setiap bulan konsisten. That's why bila saya ada duit, saya akan top up saya punya gram emas lah. Tapi ada satu ketika tu, masa tu pergolakan ekonomi dunia agak hektik, harga naik turun. Jadi masa tu pun fenomena orang cerita tentang simpan emas ni untung sangat hot lah dalam market. That's why masa tu banyak orang cakap, okay, kita kalau ada duit tunggu dulu, kita tunggu harga rendah baru kita beli. Jadi saya masa tu pun tak ada ilmu, saya main ikut-ikut orang saja. Jadi tuan-puan, masa saya ada duit tu, masa saya nak beli emas, saya fikir, saya buka media sosial, saya tengok, oh tak apa, esok mungkin turun. Jadi saya tunggu esok, sekali harga emas naik, tu saya fikir, alamak, kenapa saya tidak beli semalam, hari ini sudah naik emas. So, saya punya mindset masa tu, saya ingat kita beli emas ni macam saham. Kita tunggu harga naik, kita jual. Harga turun, kita beli. Orang cakap buy low, sell high. Tapi sebenarnya kita menabung emas ni, kita tak perlu tengok harga sebenarnya. Kita tak perlu bazirkan emosi kita untuk tengok carta apa semua, tengok chart naik turun emas, buat kajian candle, fundamental analysis, technical analysis. Itu bukan untuk gold saver, itu bukan untuk penyimpan emas, penabung emas macam saya dan kita semua. Itu lebih kepada gold trader. Gold trader ni biasanya kalau tuan-puan nak jadi gold trader, gold investor, bukan dengan menabung RM100 sebulan. Gold investor, gold trader ni dia punya benchmark modal dia average lah dalam 5,000 ke 10,000. Itu mainan dia. Tapi kalau tuan-puan punya budget bawah 2,000, bawah 1,000, better tuan-puan jadi gold saver sahaja. Fokus kepada pertambahan gram dalam jangka masa yang panjang. Sebab emas adalah aset simpanan untuk jangka masa panjang. Kalau tuan-puan nak guna duit dalam masa less than 2 tahun, better tuan-puan just parking dalam ASB ataupun tabung haji. Jadi berbalik kepada cerita saya tadi, situasi kedua pula, saya ada duit. Tapi masa tu dekat media sosial tuan-puan. Masa tu dekat media sosial, ramai pakar-pakar online ni bagi tahu, tak apa, minggu depan harga akan turun. Jadi duit saya tu saya simpan dulu. Jadi saya tunggu harga yang masa yang mereka jangka akan turun tu. Tapi malangnya tuan-puan, bila sampai ke lukislah. Bila sampai ke masa tu, harga emas memang turun. Tapi malangnya duit yang saya ada tu saya sudah belanjakan. So sekali lagi saya menyesal. So dua kali menyesal. First kali menyesal tidak beli pada harga rendah. So kita memang tak tahu bila harga emas naik, bila harga emas turun. So itu bukan kita punya strength untuk tahu. So yang tahu, yang boleh predict mungkin pakar, tapi pakar pun tidak boleh predict 100%. At least 50-50. 50-50. Jadi apa yang saya cuba sampaikan tuan-puan,
kita sebagai gold saver, penyimpan emas, menabung emas, kita fokus kepada pertambahan gram sahaja. Itu saja, simple. Tidak perlu kita bazirkan emosi kita untuk tunggu harga turun naik, tak perlu. Tuan-puan ada bajet hari ini RM100, simpan RM100 dan lupakan. Bulan depan menabung lagi, ikut bajet yang ada. Okey? Saya harap menjawab soalan. Jadi kita tengok lagi, saya tengok lagi kalau ada soalan yang lain yang mungkin perlu saya jawab. Mickey Mouse. Terima kasih tuan-puan yang hadir. Kalau tuan-puan ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh tanya. Saya akan cuba jawab sebaiknya. Okey? Okey, sedikit introduction. Oi, apa itu? Jangan tonton cermin sayang. Cantik sini aja. Sini aja. Okey? Tengok udah kena ni. Sini aja. Okey? Okey, tuan-puan, sedikit update. Kejap ah. Apa itu? Okey, sedikit update hari ini tuan-puan. Hari ini pada ketika ini harga emas di akaun emas Gap adalah RM707 untuk 1 gram. Harga emas dah cecah RM707 tuan-puan. Pada masa saya mula menabung emas, masa saya daftar dulu tahun 2018 tuan-puan, harga emas ketika itu adalah sekitar RM200 untuk 1 gram. RM200 sekarang sudah RM700. Jauh beza, tapi still tuan-puan, walaupun harga emas sudah cecah RM700 ataupun lagi 3-5 tahun akan cecah RM1,000 untuk 1 gram, saya tetap akan menabung seperti biasa. Sebab kenapa tuan-puan? Saya tidak kisah berapa pun harga, yang penting di akaun emas Gap Public Gold kita boleh menabung serendah RM100. RM100 pun kita dah boleh menabung tuan-puan. Jadi kalau saya ada RM100, saya akan menabung RM100. Tapi saya biasanya saya alihkan dalam 10% daripada saya punya pendapatan bulanan. Contoh gaji tuan-puan sekitar RM5,000 sebulan. Jadi tuan-puan, sebelum masa tuan-puan terima RM5,000 gaji tu, tuan-puan alihkan siap-siap. Sebab kenapa tuan-puan? Kalau tuan-puan tak simpan dulu ke dalam simpanan dan ataupun untuk tuan-puan dapat gaji dan tuan-puan belanja dulu, bayar dulu hutang, belanja dulu, lepas tu tuan-puan assume kalau ada baki baru saya simpan. Trust me tuan-puan, saya sudah cuba, memang tidak akan ada baki. Adalah baki minimal bawah RM1 yang kita tak boleh keluarkan pun daripada akaun bank kita. Jadi tuan-puan, untuk memastikan simpanan kita ni betul-betul ada setiap bulan tanpa gagal, tuan-puan dapat gaji sahaja terus asingkan siap-siap minimum RM100. Tapi kalau tuan-puan tanya saya, minimum RM200. Kalau saya akan saya selalu ajar minimum RM200 tuan-puan. Mana saya punya ni tadi? Kalau saya buat sharing tapi saya tidak share, saya tidak tulis, saya mudah lupa. Jadi tuan-puan bersabarlah, okay? Dengan tahap kesihatan saya yang tak berapa nak ada ni. Saya demam sekarang. Okey tuan-puan, kita ada whiteboard. Jadi tuan-puan, berapakah minimum yang kita perlu asingkan daripada gaji kita untuk kita buat simpanan? Okey, minimum astaga, salah. Kita cerita pasal saving Okey, minimum berapa? Ini minimum, maksimum. Contoh gaji tuan-puan adalah, kita ambil berapa? Cuba tuan-puan komen, berapa gaji average gaji? Is it 2,000, 3,000, 4,000, 10,000? Cuba tuan-puan komen berapa? Saya nak tengok berapa. Tuan-puan tolong komen berapa gaji yang tuan-puan nak saya kira, untuk tuan-puan tahu bahawa banyak tuan-puan kena menabung. Boleh komen, boleh bacakah saya punya ni tulisan, ataupun saya kena mirrorkan? Tuan Yaya Rosli, terima kasih dah masuk. Okey, kita assume gaji RM5,000 lah. Gaji RM5,000.
gaji 5,000 sebulan ah. Okey, okey, gaji 5,000 sebulan. Berapa banyak yang kita perlu simpan setiap bulan? Minimum kalau tuan-puan tanya saya lah. Kalau tuan-puan tanya saya minimum RM200. Hey, hai. Kenapa? Okey, saya. Ini anak saya bongsu. Okey. Maksimum ni 500 ke atas. Kenapa 500 tuan-puan? 500 adalah 10% daripada RM5,000. Okey, kita cerita minimum dulu. Apa yang tuan-puan nak buat dengan RM200 ni? RM200 ni apa yang tuan-puan nak buat? Kalau tuan-puan tanya saya, ini kita pecah dua. Satu dalam bentuk tunai, ini dalam bentuk aset. Aset, kalau tuan-puan, saya punya cadangan adalah aset emas. Sebab emas ni, kenaikan emas secara purata, ini secara purata based on sejarah 20 tahun. 20 tahun punya history, kenaikan nilai emas di Malaysia lah. Kita cerita pasal Malaysia lah. Kenaikan nilai emas adalah sekitar 10% setiap tahun. So, that's why saya pilih emas. So dalam bentuk tunai kita simpan 100, emas kita simpan 100. Boleh nampak? Okey. Boleh nampak? Okey, itu dapat tambah. Okey, boleh. Ya, boleh nampak. Orang boleh nampak. Okey. Tunai simpan 100, aset emas simpan 100. Sebab kenapa 100 aset emas? Sebab dalam akaun gap kita boleh menabung minimum RM100. Kalau tuan-puan ada bajet RM99, tuan-puan tak dapat proceed untuk buat untuk buat tabungan dalam emas. That's why saya mention RM100. Okay, saya tidak mau cerita pasal company emas lain sebab saya adalah dealer public gold, jadi saya cerita pasal public gold lah. Okay, 100 dalam akaun emas gap. Ini dalam bentuk tunai RM100 kita simpan dalam ASB. Kenapa ASB? Sebab ASB memberikan pulangan yang okey, bagi saya okey. Sebab saya pun dah lama menabung dalam ASB. Itu dalam untuk saya punya short term saving lah. Okey tuan-puan, boleh dapat ini sofa. Jadi untuk RM500 ni tuan-puan, 500 ni kita punya option ada extra lebih. Kita ada extra option. Kenapa? Sebab kita ada extra numbers dekat sini. Jadi dekat sini tuan-puan kita boleh simpan dalam ASB, kita boleh simpan emas, kita boleh simpan tabung haji, gitu. Lebih banyak amount yang kita asingkan, lebih banyak option yang kita ada lah. Jadi tuan-puan boleh ini bagi-bagi, emas bagi 100, ni 100, ni 100, ada baki lagi RM200. RM200 ni tuan-puan nak simpan dekat mana? Itu terpulang tuan-puan. Mungkin tuan-puan nak bagi-bagi. Ini 5. Ini tambah lagi 100. Tambah 100. Macam tu. Tapi kalau tuan-puan, kalau tuan-puan belum ada simpanan kecemasan minimum 3 bulan pendapatan, saya sarankan kepada tuan-puan boleh ayah pinjam pemadam ni. Ayah pinjam dulu boleh ya? Okay. Thank you. Okay. Here you go. Jangan. Ini untuk ayah. Okay. Kalau tuan-puan belum ada simpanan kecemasan 3 bulan gaji, saya sarankan tuan-puan penuhkan yang ASB ni dulu. ASB ni tuan-puan kena ada 3 bulan gaji. Untuk ayah apa? Untuk ayah sharing dengan orang. Macam mana mau buat saving. Ya. Macam ayah saving untuk amal. Kan? Pandai. Okay. ASB ni tuan-puan kena cukupkan secepat mungkin 3 bulan gaji. Ini 3 bulan gaji minimum just in case anything happen. Contoh, anything happen pada tuan-puan. Anything happen kepada tuan-puan tak dapat bekerja selama sebulan, 2 bulan. At least tuan-puan ada saving 3 bulan gaji untuk cover tuan-puan punya expenses. So 3 bulan gaji tadi 5,000. So dalam ASB tuan-puan target capai 15k yang pertama. Selagi tak capai 15k ni, selagi tu tuan-puan top up lebih dekat ASB. Untuk tabung haji pula, untuk yang Muslim, tabung haji
set target untuk ada 1,500 dalam tabung haji. Set untuk ada 1,500 dalam ASB. Kenapa 1,500 tumpuan? Untuk layakkan tumpuan masuk dalam giliran daftar haji. Untuk tumpuan daftar haji lah 1,500. Kalau sini sudah ada 1,500, terus daftar untuk giliran haji, tumpuan boleh set target untuk kumpul dana pergi haji. Kumpul dana pergi haji, saya sarankan jangan simpan dalam bentuk tunai, simpan dalam emas. Kalau ini sudah dekat tabung haji sudah ada 1,500, extra fund daripada tabung haji masuk pergi emas. Kalau ASB sudah cukup 3 bulan gaji, usahakan untuk sampai 6 bulan gaji. 6 bulan gaji berapa ribu? 30,000. Oh, sayang. Ya. Mamamnya. Mamam. Okey. Kalau tumpuan dah menabung 3 bulan gaji dalam ASB, dah ada 15k. Tambah lagi tumpuan sampai tumpuan ada 6 bulan. 6 bulan 30,000. Bila tumpuan dah cecah Bila tumpuan dah cecah 30,000 dalam akaun ASB tumpuan, lockkan yang 30k tu, biarkan ianya compounding secara automatik setiap tahun. Sebab setiap tahun di ASB ada dividen kan. Biar dia beranak, duit tu beranak sendiri. Duit yang untuk tumpuan menabung ke ASB, tumpuan dan pergi emas. Kenapa emas tumpuan? Sekali lagi, kenapa emas? Di emas ni tumpuan, kenaikan nilai emas secara purata setiap tahun adalah sekitar 10%. Tahun ini saja tumpuan, tahun 2025, ayah tengah share. Okay, sorry. Okay, saya ulang balik tumpuan. Kenapa kita perlu fokus dekat emas? Sebab poin yang pertama, kenaikan nilai emas adalah secara purata sebanyak 10% setiap tahun. 10% ni lebih baik daripada tumpuan simpan dalam ASB, tabung haji. Cuma dia ada pro and cons. Untuk ASB dan tabung haji ni, ini untuk short term punya saving. Simpanan jangka masa pendek. Simpanan jangka masa pendek di tumpuan adalah simpanan duit yang kita nak guna less than 2 tahun. Less than 2 tahun. Tapi untuk emas ni, ini adalah untuk kita buat simpanan yang jangka masa panjang. Jangka masa panjang ni adalah 2 tahun dan ke atas. Contoh tumpuan nak beli kereta pertama. Kita nak beli kereta pertama, walaupun boleh full loan, pakar kewangan ramai tidak menggalakkan untuk kita ambil full loan. Sebab kenapa? Bila kita ambil full loan, dia punya interest rate tinggi. Bila interest rate tinggi, tumpuan kena bayar ekstra untuk dapatkan benda yang sama macam orang lain dapat. Tapi kalau tumpuan bayar deposit 10%, contoh kereta tu harga 50,000, tumpuan bayar deposit RM5,000, tumpuan punya bayaran bulanan tu lebih rendah daripada orang yang ambil full loan. Itu biasanya. Gitu. Ini mungkin ramai orang tidak share dekat luar. Orang cakap nak beli kereta sekarang sangat mudah, boleh full loan, tak perlu lesen pun boleh beli. Tapi tumpuan kita kena fikir long term. Sebab kalau tumpuan full loan, tumpuan akan terikat selama 9 tahun dengan bayaran bulanan yang tinggi daripada orang yang bayar deposit. So tumpuan sedikit tips, kalau tumpuan bayar deposit, tumpuan boleh ada option. Tumpuan boleh ada option kalau tumpuan bayar deposit untuk beli kereta. Kalau tumpuan bayar deposit, tumpuan boleh select berapa tahun loan yang tumpuan mahu. Ikut kelayakan gaji tumpuan lah. Tumpuan boleh ambil 9 tahun, tumpuan boleh ambil 7 tahun. Malah ada juga yang bayar deposit sampai 20% dan dia mau loan selama 5 tahun saja pun boleh. Semakin tinggi tumpuan punya deposit, jadi bank akan beri lebih option kepada tumpuan. Tapi kalau tumpuan ambil beli kereta, buat loan secara full loan. Untuk full loan ni memang fix 9 tahun. Tumpuan tak boleh reduce pergi 7 tahun. Begitulah. Itu menurut saya punya pengalaman lah. Saya pun pernah beli kereta full loan. Saya pun pernah beli kereta dengan deposit. That's why saya tahu. Bila kita ada deposit, kita ada option yang lebih. That's why saya beritahu tadi, bila kita ada duit, kita ada lebih banyak pilihan untuk kita.
bila kita tak ada duit, pilihan tu sangat limited. Itulah. Jadi untuk gaji 5,000 beginilah lebih kurang. Jadi tuan-puan tuan-puan boleh kira sendiri berapa banyak yang tuan-puan kena save setiap bulan. Macam tu. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh tanya sekarang. Mungkin ada yang explanation saya yang tuan-puan tidak faham, saya boleh explain sekali lagi supaya kita clear dekat sini, tuan-puan faham. Sebab yang bila saya buat sharing, bila saya buat sharing, yang banyak belajar bukannya tuan-puan sahaja. Saya sendiri pun sedang belajar sekarang. Begitu. So, bila kita belajar dan kita sampaikan, kita akan belajar dengan lebih lagi. Bila kita begitulah. Pokoknya begitulah. Apa itu? Kenapa? Iya. Okey ya. Okey, boleh faham so far? Ini pasal berapa banyak nak simpan lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya boleh padam ini dan kita boleh pergi ke topik seterusnya. Amal lagi? Yang menyati. Mau lagi? Okey, dekat bawah boleh. Dekat bawah sini ya. Sini ada. Okey. Biar dia main dekat bawah. Okey. Saya dalam bilik ekstra ini. Kat sini tak ada aircon, panas. Okey, tuan-puan bantu saya untuk tap skrin dulu. Sambil-sambil tuan-puan tonton, bantu saya untuk tap skrin. Sekali lagi tuan-puan, buat tuan-puan yang baru masuk, salam perkenalan, nama saya Muhammad Ken. Tuan-puan boleh panggil saya Ken ataupun Mr. Ken lah. Saya lebih dikenali sebagai Mr. Ken di dunia luar. Jadi tuan-puan, jangan lupa untuk follow saya. Tuan-puan follow, tekan saja follow, tidak perlu bayar. Tekan saja follow. Dekat saya punya TikTok profile, saya ada banyak buat video sharing mengenai emas, kewangan dan juga kehidupan lah. Based on saya punya life experience. Mana-mana video saya yang tuan-puan rasa kena di hati tuan-puan, yang tuan-puan rasa ianya memberi manfaat, bantu saya untuk like, komen dan juga share kepada rakan-rakan, ahli keluarga. Okey. Jadi tuan-puan sedikit recap. Hari ini harga emas di akaun emas Gap adalah RM707 untuk 1 gram. Tapi kalau tuan-puan tak ada RM707 nak beli 1 gram tu, tak ada bajet 700, tak mengapa. Kita boleh mula dengan RM100 sahaja pun dah boleh menabung emas di akaun Gap. Kejap ah. Maafkan saya, kesihatan saya tidak mengizinkan. Okey, so tuan-puan, saya nak bagi sedikit introduction apa itu public gold. Mungkin ada daripada tuan-puan yang tidak tahu pasal public gold. Public gold ni apa sebenarnya? Apa yang public gold ni jual? Apa public gold ni boleh beri kepada tuan-puan? Itu. Okey, sedikit information tuan-puan. Sedikit information, public gold ni tuan-puan adalah sebuah syarikat lah. Sebuah syarikat jual beli emas yang terbesar sekali di Asia Tenggara. Bukan di Malaysia, Asia Tenggara. Maksudnya seluruh Asia Tenggara ni public gold lah yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, public gold ini sudah ditubuhkan sejak tahun 2008 lagi. So tuan-puan boleh tengok banyak syarikat emas di luar sana ada yang tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Tapi lepas tu satu persatu tutup. Banyak sudah kita tengok tuan-puan. Tapi tuan-puan public gold daripada 2008 sehingga kini 2016, kita kira berapa tahun sudah? 2026 tolak 2008. Public gold sudah 18 tahun. Public gold sudah 18 tahun di Malaysia tuan-puan. Tuan-puan bayangkan kalau contoh, kalau tuan-puan nak pergi apply kerja, tuan-puan kalau kita nak apply kerja, kita mesti nak kerja dekat tempat yang well established, syarikat yang kukuh, yang bayar gaji on time, dia jaga staff elok,
dia deal dengan produk dan servis yang memberi manfaat kepada semua orang. Itulah public goal, tuan-puan. Dalam industri emas dan perak, itulah public goal. Public goal adalah syarikat yang bagi saya semua rakyat Malaysia ataupun semua orang di Asia Tenggara ni kena ada akaun simpanan emas bersama public goal. Tak kisahlah tuan-puan menabung secara konsisten ataupun tidak konsisten, ataupun tuan-puan just daftar menabung setahun sekali pun tak apa, at least tuan-puan ada akaun. Jadi tuan-puan, saya akan pinkan borang. Tuan-puan boleh isi borang ni untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun. Saya akan hubungi tuan-puan selepas saya end live lah. Tuan-puan boleh isi sekarang. Okay. Sedikit pengenalan lagi pasal public goal. As of now 2026, penyimpan emas public goal, termasuk saya, termasuk beberapa daripada viewers sekalian, kita sudah mencecah 2.3 juta orang di seluruh dunia. 2.3 juta orang sudah menjadi ahli public goal, penyimpan emas public goal. Itu termasuk saya lah. Okey tuan-puan, di bawah public goal ni ada beberapa anak syarikat lah. Ini just saya mau share sahaja. Mungkin tuan-puan baru first time dengar tentang public goal, that's why saya nak share. Public goal bukan sahaja deal dengan jual beli emas dan perak. Public goal juga ada PJ Jewel. PJ Jewel ni tuan-puan adalah sebuah syarikat yang berurusan dengan jual beli barang kemas. Barang kemas emas 916, 999 mostly lah. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah ada akaun emas Gap, tuan-puan boleh withdraw emas perhiasan juga. Bukan sahaja gold bar ataupun dinar. Tuan-puan boleh withdraw emas perhiasan macam cincin, gelang, rantai, anting-anting, macam tu. Dan mana-mana aksesori lah. Banyak lagi lah. Saya PJ Jewel punya koleksi desain emas sangat banyak. Sampai saya pun tidak hafal semuanya. So selain daripada PJ Jewel, kita ada Aurora Italia. Lepas tu kita ada PJ Mall. PJ Mall ni adalah satu platform e-commerce lah. Platform e-commerce macam platform S, platform L, yang kita boleh gunakan PJ Mall tu untuk kita shopping online, membeli barang-barang keperluan. Ada Maidin dekat dalam, ada banyak lagi kedai. Jadi kalau tuan-puan sudah ada akaun Gap bersama public goal, tuan-puan boleh gunakan ID akaun yang sama untuk tuan-puan login ke PJ Mall. So daripada satu akaun tadi tuan-puan, which is public goal punya akaun, tuan-puan boleh akses banyak. Tuan-puan boleh akses PJ Jewel, tuan-puan boleh akses Aurora Italia, tuan-puan boleh akses PJ Mall. Dan yang last sekali tuan-puan, public goal ada menawarkan servis safe deposit box. Dia under syarikat Public Safe. Public Safe ni adalah sebuah syarikat di bawah Public Goal Group. Dia punya servis adalah menawarkan kepada tuan-puan, kalau tuan-puan dah ada emas yang banyak ataupun tuan-puan ada harta aset lain, contoh geran tanah, yang inilah yang very very precious lah, yang tuan-puan tak nak simpan sebarangan. Tuan-puan kalau simpan dekat rumah, takut rumah kena pecah masuk ke, ataupun rumah terbakar ke, jadi tuan-puan tak nak dokumen-dokumen yang penting ni hangus ataupun lenyap. Tuan-puan boleh sewa safe deposit box dengan public safe ni. Tuan-puan boleh sewa safe deposit box, harga bergantung kepada size box tu. Kecil dia murah sikit lah, kalau besar dia dah mahal sikit. Tapi for your info tuan-puan, harga sewa safe deposit box under public safe adalah di antara yang termurah di Malaysia. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, public safe ni hanya ada di Menara Public Gold di TRX, Tun Razak Exchange, sebelah Tun Razak Exchange. Di situ ada Menara Public Gold di Kuala Lumpur, situ sahaja. Jadi kalau tuan-puan nak simpan emas yang banyak, tuan-puan dah menabung emas sampai 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, takkan kita nak simpan di rumah kan?
Jadi kalau kita simpan emas yang banyak begitu di rumah, kita tidur pun tak lena. So untuk Anak apa? menjamin keterangan hidup tuan-puan, tidur malam pun lena, better tuan-puan sewa safe deposit box under public safe, simpan aset tuan-puan di sana, biar pihak public safe yang jaga. Okey, biar public safe yang jaga, tuan-puan boleh rehat, boleh tidur lena. Macam tu. So, boleh faham so far? Okay. Public Gold juga ada menawarkan Gold ATM. Ini adalah the first in Malaysia. Public Gold dia dah edarkan lebih daripada 155 buah mesin Gold ATM. Kalau kita cerita pasal ATM tuan-puan, kita apa ni? Kita biasa mesin ATM ni kita keluarkan duit kan. Kita pergi mesin ATM, kita cucuk kita punya kad, key in password, key in berapa amount, duit keluar. Tapi dengan Public Gold tuan-puan, kita boleh pergi ke mesin ATM Public Gold ATM, kita boleh keluarkan emas fizikal daripada mesin Gold ATM tu, which is bagi saya satu perkara yang amazing lah kan. Amazing. Biasanya kita tengok mesin ATM ni keluarkan duit saja, tapi di Public Gold tuan-puan kita boleh keluarkan emas fizikal. As of now, saya rasa dekat Sarawak pun dah ada, Sabah pun dah ada, even di majoriti negeri di Semenanjung pun dah ada mesin Gold ATM. Even yang baru-baru ni saya pergi KL, dekat KLIA 2 pun kita ada simpan satu unit mesin Gold ATM kat situ. Saya pun ada buat video, tuan-puan boleh tengok video dekat saya punya TikTok profile. Dekat bawah-bawah tu ada saya buat video mengenai mesin Gold ATM di KLIA 2. Okay, so next info is saya nak share pasal akaun emas gap ni tuan-puan. Akaun emas gap, apa itu akaun emas gap tuan-puan? Gap ni tuan-puan, gap ni adalah singkatan untuk Gold Accumulation Program. Gap ni GAP. G stands for Gold, A Accumulation, P Program. Dalam bahasa Melayunya tuan-puan, program pengumpulan emas. Di akaun emas gap ni tuan-puan, kita boleh menabung dengan bajet serendah RM100 sahaja. Bagi saya tuan-puan, pada zaman sekarang tahun 2026 ni, RM100 is very affordable lah. Sebab kita boleh tengok dekat luar tuan-puan, even orang yang cakap dia selalu tak ada duit pun, tapi bila dia nak berbelanja, bagi dia RM100 tu adalah satu amount yang kecil. Tapi sebenarnya tuan-puan, dengan RM100 tu, kalau kita boleh hold kita punya keinginan untuk berbelanja tu, kita ambil tu RM100, simpan dalam akaun emas gap, buat secara konsisten setiap bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tuan-puan akan nampak perbezaan pada diri tuan-puan. Sebab kalau sebelum ni tuan-puan hanya spend tapi tidak save, tuan-puan tak ada saving sebelum ni. Bila ada urusan kecemasan ke, tuan-puan perlu gunakan duit secara urgent, kalau tuan-puan tak ada saving, dia akan datang kepada masalah yang kedua. Masalah yang pertama, tuan-puan tak ada saving. Bila tuan-puan tak ada saving, ada hal kecemasan, akan timbul masalah kedua. Apa itu masalah kedua? Itu adalah berhutang. Jadi bila tuan-puan dah berhutang ni, tuan-puan akan usaha untuk membayar hutang, tapi dalam masa yang sama tuan-puan tak dapat buat saving, tuan-puan settle pun hutang ni, tuan-puan akan pusing balik ke poin yang pertama tadi. Tuan-puan rasa tuan-puan dah settle hutang, tuan-puan dah lega, tapi sebenarnya belum. Sebab kenapa? Sebab tuan-puan still tak ada saving. Bila tak ada saving, sekali lagi tuan-puan diduga ada kecemasan, tak ada saving, balik lagi ke poin kedua. Jadi tuan-puan macam berpusing di tempat yang sama. Bila tuan-puan berpusing di tempat sama, inilah yang kita panggil the rat race cycle. Tikus kan? Tikus yang tuan-puan letak dalam tempat bulat tu, dia akan berlari di tempat yang sama. Tuan-puan bangun pagi, solat subuh, lepas tu mandi, pergi kerja, sarapan, balik kerja, ulang selama sebulan, dapat gaji, bayar hutang, ulang lagi. At the end of the day, tuan-puan tak win apa-apa dan tuan-puan tak improve sedikit pun. Tuan-puan just ulang benda yang sama.
Tuan rasa tuan dah sukses, tuan dah kerja, dapat gaji, boleh bayar hutang. Tapi bila tuan tak ada saving, macam saya bagi tahu tadi, bila tuan tak ada saving, tuan akan ada masalah, which is tuan akan banyak hutang. Jadi hutang ni hutang ni adalah benda yang memiskinkan kita di masa akan datang. Sebab kenapa? Kalau kita berhutang hari ni tuan, kita sebenarnya apa? Astaga. Saya nak buka. Ya. Okay. Kalau kita berhutang ni tuan, kita sebenarnya sedang menggunakan duit kita di masa akan datang. Faham? Saya ulang balik. Kalau kita berhutang hari ni tuan, kita sedang menggunakan kekayaan kita di masa akan datang. Sebab kenapa tuan? Contoh, lelaki A dengan perempuan B nak kahwin. Dua orang ni mereka nak kahwin, tapi mereka tak buat saving tuan. Mereka tak buat saving, jadi mereka buat personal loan. Buat personal loan untuk kahwin. So, dah dapat duit daripada bank, pergilah buat majlis kahwin yang grand, nak tunjuk dengan semua orang yang majlis mereka lah wedding of the year kononnya. Jadi tuan, bila seorang lelaki dan perempuan kahwin, suami dan isteri berkahwin dengan hutang, personal hutang tu mereka still kena bayar. Walaupun mereka menang wedding of the year, but still 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun, 15 tahun mereka still kena bayar hutang. At the end of the day, bila dah dapat anak pun dah membesar, dah pergi sekolah, mereka still bayar hutang yang mereka punya majlis kahwin 5-10 tahun yang lepas. Itulah maksud saya tadi. Kalau tuan berhutang hari ni, tuan sedang menggunakan kekayaan tuan 5 ke 10 tahun akan datang. So macam mana kita nak elakkan benda tu terjadi? That's why kita kena buat saving tuan. That's why kita kena buat saving. Walaupun dengan serendah RM100 tuan, at least tuan dah minimize kurangkan perjalanan hidup tuan pergi ke arah berhutang yang melampau. At least tuan, bila tuan dah ada saving, contoh kalau tuan mendaftar dengan tim kami lah, G100 Network, kami bukan sahaja bantu tuan untuk daftar. Kenapa sayang? Kami bukan sahaja bantu tuan untuk daftar akaun, kami juga bagi tuan ilmu macam mana nak urus kewangan, ilmu bagaimana kalau tuan ada hutang yang banyak, macam mana tuan nak selesaikan hutang tuan dalam jika masa yang lebih pendek. Kami ada ilmu yang proven sukses, tapi ilmu ni kami hanya kami kongsikan kepada orang yang ingin dikongsikan. So, kami tidak boleh paksa orang untuk ikut apa yang kami punya cadangan. Macam tu. Kenapa? Ya, mainlah. Nak main? Okey. Cuba telefon lah. That's why tuan-puan, actually kalau tuan-puan dah mula menabung emas dengan public gold di bawah bimbingan tim kami G100 ataupun 5G, tuan-puan sebenarnya bagaikan dilahirkan di dalam dulang emas. Macam tu. Dulang emas ni maksud saya tim kami sudah sediakan roadmap untuk tuan-puan, bebas kewangan, bebas masa, dan bahasa Inggerisnya financial freedom dan time freedom tuan-puan. Jadi dalam masa tuan-puan menabung emas dengan kami, tuan-puan juga dapat ilmu yang proven sukses. That's why tuan-puan, ramai orang berebut sebenarnya nak jadi penyimpan emas di bawah G100 dan juga 5G. Sebab kenapa tuan-puan? Sebab tuan-puan bukan sahaja dapat menabung emas, tuan-puan juga dapat ilmu. Ilmu ni tuan-puan tak diajar dekat sekolah, even dekat sekolah kewangan. Sebab kenapa tuan-puan? Sebab mentor kami Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau merupakan ex-accountant dan beliau juga merupakan penulis buku, 2 buku yang bestseller di Malaysia ni. Buku yang pertama bertajuk Wang Emas, buku yang kedua bertajuk Misi Bebas Hutang. Mentor kami Tuan Zul ni, beliau sudah mencapai
financial freedom dan time freedom ketika beliau berumur 33 tahun lagi. Ini adalah cerita 14 tahun yang lepas. Sekarang beliau sudah berumur 40-an. Jadi tuan-puan, bila kita nak cerita pasal financial freedom, time freedom, retirement ni tuan-puan, sebenarnya tuan-puan nak cerita pasal pension ni tuan-puan, pension ni bukan sebenarnya soal umur tuan-puan. Bukan sebenarnya tuan-puan yang selama ni tuan-puan ingat kalau saya umur 55 saya akan pension. Mana tadi? Macam tu semua. Nah. Jadi tuan-puan, pension ni bukan soal umur tuan-puan ya. Astaga. Itu dia. Ada iklan. Okey tuan-puan, pension ni bukan soal umur. Ada orang tuan-puan, majoriti lah kita tengoklah. Kita tengok dekat sekeliling kita. Kita tidak perlu tengok jauh. Tengok sekeliling kita tuan-puan. Orang yang berumur 55, 60, 65. Kalau kewangan dia sudah cukup, contoh dia ada EPF 1 juta. Bila dia besar umur 55, dia boleh gunakan, astaga, jangan macam tu, salah budak-budak. Tuan-puan, kalau tuan-puan ada 1 juta dalam EPF dan tuan-puan dah besar umur 55, at least daripada 1 juta tu tuan-puan dapat dividen. Dividen tu tuan-puan boleh gunakan untuk kegunaan bulanan tuan-puan, untuk ialah menjalani hidup-hidup sebagai seorang yang bersara. Tapi tuan-puan, berapa ramaikah yang ada 1 juta dalam akaun EPF ketika dia retire? Bawa tu pergi sebelah. Bawa pergi sebelah. Kalkulator ya. Ya, pergi sebelah. Ada iklan. Jadi tuan-puan, apa yang terjadi kalau kita bersara? Kita bersara tapi dalam akaun EPF kita hanya ada 100,000 sahaja. Tuan-puan imagine. Kalau tuan-puan ada 100,000 sahaja dalam akaun EPF dan tuan-puan bersara umur 55, 100,000, sebab average orang Malaysia, dia average umur untuk lelaki sekitar 60 ke 65, tapi ikut pakar sekarang dia bagi tahu 75 tahun. 75 tahun. Ada yang hidup sampai 90 tahun pun ada, 100 tahun pun ada. Macam kita punya XPM Tun Mahathir. Sampai sekarang 100 tahun, lebih 100 tahun sudah umur beliau. Jadi tuan-puan, kita tidak tahu bila kita akan pergi, kan? Jadi sebaiknya kita bersedia. Kita buat saving ni sebenarnya kita tak nak susahkan orang lain sebenarnya tuan-puan. Cuba tuan-puan imagine, tuan-puan bersara umur 55, lepas tu Wiley, hi Wiley, thank you dah follow. Tuan-puan bersara umur 55, tapi tuan-puan bersara dengan saving dengan duit EPF sekitar 100,000 sahaja ataupun 200,000. Kalau contoh tuan-puan hidup sampai 75 tahun, ini contoh, tuan-puan bersara umur 55, jadi tuan-puan ada masa 20 tahun tanpa income. 20 tahun ni, kalau tuan-puan ada 100,000 kalau tuan-puan hanya ada 100,000 dalam akaun EPF sebagai tuan-puan punya dana persaraan, bahagi dengan 20 tahun, bahagi dengan 12 bulan, RM416 sahaja tuan-puan ada untuk belanja setiap bulan. Adakah RM416 ni cukup untuk cover tuan-puan punya monthly expenses, bayar bil air, bil api, loan rumah mungkin sudah settle lah, makan, minum, wifi, macam tu. So, sekarang semua orang ada ambil plan internet lah. So benda-benda basic macam tu tuan-puan pun makan 200, 300, 400 setiap bulan. Kalau tuan-puan hanya ada 100,000 dalam tuan-puan punya EPF, tuan-puan ada 20 tahun lagi untuk hidup. 20 tahun bahagi dengan 100,000, bahagi dengan 12 bulan, tuan-puan hanya mampu
belanja RM416 sahaja setiap bulan, adakah tuan-puan akan survive? Cuba tuan-puan fikir. Cuba tuan-puan fikir. Dapatkah tuan-puan survive dengan hanya RM416 sebulan? Sedangkan masa tuan-puan bekerja, gaji tuan-puan mungkin RM2,000, RM3,000, RM4,000. Dan gaji RM2,000, RM3,000, RM4,000 pun tuan-puan bagi alasan tak ada duit untuk saving sebab banyak komitmen tuan-puan kena bayar. Bayangkan bila tuan-puan bersara umur 55, dalam akaun EPF ada RM100,000, sebulan tuan-puan hanya dapat RM400 lah, sekitar RM400-450. Adakah tuan-puan akan survive sampai umur 75 tahun? Itu adalah average umur orang Malaysia lah, orang kita sekarang. Kalau tuan-puan pergi awal kalau tuan-puan pergi awal, syukurlah. At least tuan-puan punya masa sudah tamat di dunia ini. Tuan-puan pergi, kalau ada baki dalam tuan-puan punya simpanan EPF ataupun tuan-puan punya saving, kalau ada baki, at least baki itu boleh membantu tuan-puan punya waris. Siapa yang tuan-puan tinggalkan, atau masih ada anak kecil, atau isteri pun, kalau tuan-puan suami, at least tuan-puan ada tinggalkan something untuk isteri tuan-puan. Kalau tuan-puan isteri, at least bila puan sudah pergi, at least ada something yang tuan-puan tinggalkan kepada waris lah, anak-anak lah, kan? Okay, gitulah. Boleh faham tak saya punya sharing malam ni? Kalau boleh faham, tolong komen-komen dulu lah. Jadi tuan-puan, saya nak cerita pasal akaun emas gap tadi, tapi kita dah melencong pergi ke dana persaraan pula. Ada 6 mata memandang, terima kasih. 6 ni dari tadi ni saya tengok, 6, 7 mata memandang, terima kasih. Tuan-puan, kehadiran tuan-puan malam ni dah bantu memberikan semangat kepada saya. Tapi tuan-puan, yang mendapat manfaat malam ni hanyalah tuan-puan 6-7 orang sahaja. Bagi saya agak selfish kalau kita tidak share kepada orang lain. Jadi saya mohon tuan-puan ambil sedikit masa, tekan button share di bawah ni, share dalam tuan-puan punya story ke apakah, share kepada grup family ke. At least dengan tuan-puan share kepada orang lain, at least lebih ramai yang dapat manfaat gitu, supaya TikTok akan push lagi live saya ni pergi ke lebih ramai orang agar lebih ramai yang dapat manfaat. Okay, so pasal akaun emas gap ni tuan-puan, akaun emas gap, sekali lagi, gap ni apa? Gap ni apa? GAP, dia short form untuk Gold Accumulation Program. Dalam bahasa Melayunya, program pengumpulan emas. Sebab di akaun emas gap ni tuan-puan, kita boleh menabung dengan serendah RM100 sedikit demi sedikit dan tanpa komitmen tuan-puan. Dia bukan macam kita bayar bulanan kereta. Kalau tuan-puan tak bayar, kereta kena tarik. Akaun emas gap ni tidak. Akaun emas gap ni kalau tuan-puan tak menabung, tabungan tuan-puan tak bertambah. Kalau tabungan tuan-puan tak bertambah, bila tuan-puan perlukan dana yang apa ni, ketika tuan-puan kecemasan, bila tuan-puan ada saving, at least saving tu boleh bantu tuan-puan. Tapi kalau saving tuan-puan tak cukup, dia akan menjurus kepada masalah yang kedua yang saya cerita tadi, hutang. Sebab bila kita hutang ni tuan-puan, saya ulang lagi sekali, bila kita berhutang, kita sedang menggunakan kekayaan kita di masa akan datang, di masa depan lah. Jadi kita tak mahu benda tu berlaku tuan-puan. Macam saya tuan-puan, saya sebelum ni tak ada saving dan saya banyak hutang. Bila banyak hutang, saya nak clearkan dua ni dan start saving, saya makan masa 8 tahun. Lama tuan-puan. Nak clearkan hutang satu hal, nak get back on my feet untuk start saving, itu satu perkara yang sangat susah. Sebab itu melibatkan sini tuan-puan, mindset. Sebab masa tu saya tak ada ilmu. Saya ingat kalau saya boleh buat loan, saya boleh enjoy sikit, tolong orang lebih banyak. Tapi sebenarnya tuan-puan, life is all about, first kali
priority sekali adalah diri sendiri dan keluarga. Lepas tu baru di luar circle. Circle yang pertama adalah diri kita dan keluarga kita, especially yang sudah kahwin. First priority diri sendiri dan keluarga. Ini saya fokuskan kepada para suami lah. Okay? Kita sebagai lelaki, kita adalah breadwinner to our family. Mungkin ada satu family tu suami dan isteri bekerja, itu no problem, tak ada masalah. Tapi majority family di luar sana yang bekerja, the breadwinner is always be the husband lah, the father. Seorang bapa, seorang suami, itulah yang pemberi nafkah, pemberi security to the family, tuan-puan. That's why, tuan-puan, kita sebagai lelaki, kita sebagai suami, kita kena sentiasa put ourselves first lah. Kalau kita sakit, tuan-puan, kalau seorang suami sakit, seorang ayah sakit, dalam keluarga tu memang ayah tu seorang saja yang bekerja. Tuan-puan bayangkan kalau tuan-puan sakit, tuan-puan tak boleh bekerja. Bila tuan-puan tak boleh bekerja, tuan-puan tak ada income. Bila tuan-puan tak ada income, apa yang tuan-puan boleh provide kepada keluarga? Macam mana anak dan isteri nak makan? Macam mana tuan-puan nak bayar bil elektrik, bil air? Macam mana tuan-puan nak bayar rumah, nak pastikan rumah sentiasa ada available untuk sebagai perlindungan kepada keluarga kita, tuan-puan. That's why, tuan-puan, saya seru kepada semua lelaki yang bergelar ayah, bergelar suami dekat luar sana yang menonton ni, start saving. Walaupun susah macam mana pun, tuan-puan, saya faham. Saya pernah melalui itu. Sebelum ni saya ambil masa 8 tahun, tuan-puan. Saya ambil masa 8 tahun untuk kembali berdiri di atas kaki sendiri, hidup tanpa hutang jahat, dan start saving. First kali saving saya, tuan-puan, sebanyak RM20. Saya start saving RM20 dalam ASB. Saya pergi ASB, masa tu saya dekat Miri, Sarawak. Saya tengah fikir, tak boleh hidup macam ni. Hutang keliling pinggang, hutang dengan kawan, hutang dengan ahli keluarga, hutang dengan bank. Banyaklah. Sampai terputus hubungan silaturahim dengan sahabat saya, tuan-puan. Tuan-puan imagine. Saya ambil masa 8 tahun untuk saya clear hutang saya dan saya start saving sedikit demi sedikit. My first saving, tuan-puan, dalam ASB sebanyak RM20. Dan saya konsisten RM20 ni selama setahun. Kalau setahun RM20 kali 12 bulan baru RM240. Dapat dividen 5%. 5% plus 24 baru dapat RM300. Alamak, kenapa ni? Kejap. Macam saya kena violation lah. What's wrong? TikTok, kenapa? Oh, saya sudah 1 jam live. Astaga, tidak. Orang Sarawak cakap sik berasa udah sejam. Jom. Saya sudah live 1 jam. Oh, rupanya ada 1 jam. Jadi, tuan-puan yang 6 orang yang stay, 6 orang 7 orang yang stay ni, tuan-puan dah tonton saya selama 1 jam, tanya. Maksudnya sharing saya sampai kepada tuan-puan. Jadi berbalik kepada cerita saya tadi, tuan-puan, saya suruh suami husband samalah, ayah hubungi saya, kita start menabung sama-sama. Tak rugi orang yang menabung, tuan-puan, sebab bila kita berbelanja, ini pesan mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku bestseller Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Pesan mentor saya, tuan-puan, bila kita berbelanja, kita sedang mengkayakan orang lain dan memiskinkan diri sendiri. Walaupun kita dapat barang, yes, kita beli barang, kita dapat barang itu untuk keperluan apa semua. Tapi bila kita berbelanja kepada bukan keperluan, kita berbelanja kepada kemahuan, itu sebenarnya kita mengkayakan orang lain, kita memiskinkan diri sendiri. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan menabung,
tumpuan menabung, sebenarnya tumpuan tak rugi apa-apa. Tumpuan memang rasa tumpuan keluarkan duit, tapi sebenarnya tumpuan keluarkan duit, tumpuan just pindah ke tempat sahaja, dia still dalam tumpuan punya circle. Tumpuan ambil duit daripada akaun gaji tumpuan, simpankan dalam akaun emas. Jadi dalam masa yang sama tumpuan, grab emas yang tumpuan kumpul dalam akaun gap tu, tumpuan dah konsisten menabung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, nilai emas tu tumpuan secara purata naik sebanyak 10% setiap tahun. And for your info tumpuan, 2025 ke 2026 nilai emas telah naik daripada RM400 per gram, sekarang sudah RM700, sekitar 30% kenaikan. Banyak tumpuan. Even ASB pun bagi 5.75%, KWSP pun bagi 6.75% kalau saya tak silap. Dividen ASB 5.75% itu total overall, itu total kasar. Dia belum tolak kadar inflasi. Kadar inflasi di Malaysia pada tahun 2025 ke 2026 adalah sekitar 3%. Tolak 3%. Ada baki 2.75. Ini belum kira zakat. Kalau tumpuan ada tumpuan punya saving tu dah layak dikenakan zakat, ini belum tolak zakat. Zakat berapa? 2.5%. Tolak 2.5%. Ini untuk orang Muslim 2.5%. Tumpuan hanya positif 0.25% sahaja. Adakah ini untung? Adakah tumpuan rasa ini untung? Tumpuan hanya positif 0.25%. So kalau tumpuan ada 100,000 dalam ASB plus 0.25%, tumpuan hanya nilai kekayaan tumpuan hanya bertambah RM250. Tapi tumpuan, berapa ramai yang ada 100,000 dalam akaun ASB? Tak ramai tumpuan, tak ramai yang ada. Jadi saya teringat ada satu statement daripada Bank Negara Malaysia tumpuan. Ada statement daripada Bank Negara Malaysia, dia bagi tahu macam ni. Ini statement pada tahun 2025 kalau saya tak silap. Dia bagi tahu Bank Negara Malaysia bagi tahu pada tahun 2024 begitulah. 75% daripada rakyat Malaysia tak ada saving walaupun RM1,000. Saya ulang, 75% daripada rakyat Malaysia tak ada saving walaupun RM1,000 tuan-tuan. Jadi kalau 75% ni tak ada saving even RM1,000, kalau ada emergency macam mana? Kalau ada emergency, contoh bawa kereta, accident perlukan cost repair. Cost repair, kalau kita accident, kita bukan hanya repair kereta sendiri, kita repair juga kereta orang lain yang kita langgar. Ataupun aset-aset kerajaan yang kita langgar, kita akan dikenakan denda. Kalau kita punya insurans cukup untuk cover, selamatlah. Kalau kita punya insurans tidak cukup untuk cover cost repair, kita kena top up duit sendiri. Dan bila kita nak top up, kita kena ambil duit daripada poket sendiri, bukan daripada poket orang lain. Kita ambil poket sendiri, so benda ni terjadi dengan kawan saya sendiri. Insurans beliau cover sebanyak 15,000. So kereta agak lama, cover 15,000 sahaja. Cost repair kereta dia 12,000. Cost repair kereta yang dia langgar 40,000. So dia langgar BMW, dia langgar belakang, gitu. Dia langgar belakang, of course, kalau cerita macam mana pun, spin macam mana pun, yang belakang tetap salah. Jadi kos untuk repair kereta yang dia langgar tu 40,000. Jadi apa yang dia boleh buat? Dia cuma ada 15,000 insurans dia cover, 12,000 untuk cover kos kereta dia, baki lagi 3,000 pergi kepada kereta depan. Last insurans, dia discuss dengan insurans, 15,000 tu pergi repair kereta yang dia langgar, dia pergi buat loan.
untuk cover baki, dan dia tidak repair dia punya kereta sebab dia sudah tak ada duit, dan kereta tu sampai sekarang masih tersadai di rumah, tak dapat jalan, so rosak teruk. Bahagian depan enjin memang rosak, dia kena tukar enjin baru, chassis kena repair apa semua, banyak kerja lah. Dan dia discuss dengan bank, saya dengar cerita dia pergi discuss dengan bank, sebab kereta dia sudah total loss, insurans pun sudah cover habis, pergi ke kereta yang dia langgar, dan dia buat rayuan dekat bank. Dia cakap kereta ni sudah tak dapat guna, dia nak settlekan loan dia, jadi dia atur monthly payment dengan bank untuk kereta yang dia tak dapat guna. Tuan-puan bayangkan, hanya kerana tuan-puan tak ada saving, cerita tu jadi panjang sampai kawan saya baru settle beberapa tahun yang lepas, dia kena bayar secara percuma 5 tahun. 5 tahun dia bayar kereta yang dia tak dapat pakai. Rugilah tuan-puan. Dah lah dia kena bayar kereta dia 5 tahun, dia kena bayar lagi loan yang dia buat mula-mula untuk cover expenses tu, yang untuk repair kereta BMW tu. Dahsyat tuan-puan, dahsyat. Tuan-puan bayangkan, hanya kerana tuan-puan tak ada saving, hanya kerana dia tak ada saving tadi, dia punya jalan cerita tu jadi huru-hara. That's why tuan-puan, pentingnya kita ada saving tuan-puan, supaya kita nak elakkan terjadinya perkara macam tu tadi. Kita tak nak disebabkan kita ambil mudah pasal saving ni, bila terjadi apa-apa, bukan sahaja kita menyusahkan diri kita sendiri tuan-puan. Kalau tuan-puan adalah ibu bapa, tuan-puan akan menyusahkan keluarga tuan-puan. Tuan-puan akan menyusahkan isteri, pasangan, tuan-puan akan menyusahkan anak-anak, dan tuan-puan akan menyusahkan ahli keluarga yang lain, adik-beradik, ibu bapa, sebab mereka pun risau. Tengok, alah kenapa lelaki ni jalan tak buat saving, bulan-bulan asyik minta duit, tak tolong duit. Kalau bagi sekali dua okey lah, ni kalau tiap-tiap bulan bagi, yang ikhlas pun jadi tak ikhlas, macam tu. Contoh. Contoh. Jadi begitulah tuan-puan. Sebab itulah pentingnya kita buat saving ni tuan-puan. Bukan saya ajak suka-suka. Sebab tuan-puan boleh tengok dekat luar lah. Tak payah dekat luar, tuan boleh tengok dalam TikTok. Siapa yang selalu share pasal improvement, self-improvement, majoriti adalah dealer public gold. Sebab kami dealer, kami bukan cerita pasal emas, tidak. Kami share life experience. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Tuan KR7, selamat datang. Thank you sudah sudi komen. Selamat datang Jadi tuan-puan, kami sebagai dealer ni tuan-puan, kami bukan sekadar cerita ajak marilah simpan emas apa semua. Selamat berpuasa juga. Saya pun lupa bawa minuman tadi. Kering sudah saya punya bibir. Banyak bercakap kan. Itulah tuan-puan, kami sebagai dealer public gold, especially G100 dan 5G punya dealer ni, kami bukan cerita pasal emas. Nak ajak tuan-puan, mari daftar akaun, paksa tuan-puan menabung. Kalau tuan-puan tak menabung, nanti saya marah. Tidak. Kami share experience tuan-puan. Kami share proven punya sukses, proven punya yang kisah-kisah sebenar, bukan fake story tuan-puan. Walaupun ada kisah yang bukan daripada diri saya sendiri, tapi ini saya ambil iktibar daripada kisah sahabat saya, kisah kawan-kawan saya yang sama-sama kami berkongsi cerita, yang mana akan saya sampaikan kepada tuan-puan supaya tuan-puan tak ulang kesilapan yang kami buat. Macam tu. Macam contoh cikgu dekat sekolah. Cikgu takkan ajar tuan-puan untuk buat perkara yang salah. Cikgu akan ajar tuan-puan untuk buat perkara yang betul supaya tuan-puan tak buat silap macam tu. Tapi kalau tuan-puan buat silap, kalau masa tuan-puan di sekolah tuan-puan buat silap, tuan-puan still boleh diperbetulkan. Tapi kalau dalam kehidupan ni tuan-puan,
sekali tuan-puan buat silap, tuan-puan akan menanggung kosnya dalam beberapa masa. Contoh macam tu lah. Macam kes tadi tu, kes kawan saya tadi tu, dia langgar belakang kereta BMW disebabkan dia punya kemalangan tu, disebabkan kemalangan tu dia menanggung 2 hutang. Satu, hutang personal loan yang dia buat untuk cover kos repair BMW tu sebanyak 30 lebih ribu, dan hutang kedua adalah hutang kereta yang dia tak dapat guna pun sebab kereta dia sudah total loss. Tapi saya bagi tahu dia, hidup kena diteruskan juga, jangan down. Sebab kenapa? Sebab dia beruntung dia masih hidup. Begitu. Sebab bila kami fikir balik, walaupun kereta total loss, dia ditimpa hutang, satu, dia belajar something new daripada pengalaman tu. Dia tidak memandu secara mengkinzir buta. And then yang kedua, dia sedar dia ada family. Cuba kalaulah dia meninggal pada ketika itu, apa yang akan terjadi dengan family dan anak-anak. Of course, isteri akan bersedih, anak-anak bersedih sebab suami bapa sudah tidak ada. Jadi tempat bergantung tu dah tak ada, tuan-puan. Sebab majoriti lelaki adalah breadwinner to dia punya keluarga lah. So tuan-puan bayangkan, especially isteri suri rumah sepenuh masa, yang bukan jenis yang orang bisnes, mungkin pandai bisnes sikit tapi tidak pandai urus cash flow apa semua, perlu masa untuk belajar. Kalau para isteri ni belajar urus cash flow, urus kewangan ketika suami masih ada, itu lebih ringan. Tapi kalau puan fikir suami sudah tidak ada, sudah meninggal, kena jaga anak, kena urus kewangan, kena cari ekstra pendapatan, kena cari income, berat. Memang berat di bahu. Sebab tu zaman sekarang ramai yang depres. Sebab tu zaman sekarang ramai yang depres lah. Saya perasan begitulah. Sedih. Tapi kita boleh elakkan perkara macam tu berlaku dengan langkah pertama hari ini. Buat saving untuk diri sendiri. Bila kita menabung untuk diri kita sendiri, dalam masa yang sama kita sedang usaha untuk protect family kita. Bila ada berlaku something, kecemasan ke, anak-anak tidak sihat ke, kita diduga ke apakah. Pak Najim, alhamdulillah. Terima kasih Jim singgah. Lama tak jumpa Najim. Jim, lepas raya kopi-kopi Pak. Jadi tuan-puan, kalau kita yang bekerja ni, suami-suami ni, bapa-bapa bekerja, kita bekerja bukan untuk diri kita. Okey Jim, Roja, kita bekerja untuk diri kita. Kalau tuan-puan tanya saya lah, saya tak tahu. Tapi kalau saya tanya majoriti suami bapa di luar sana, untuk apa bekerja? Ada yang cakap, of course lah nak bayar rumah, bayar kereta. Tapi untuk apa bayar rumah, bayar kereta? At the end of the conversation tu, tuan-puan, adalah untuk memberi dan menyediakan kemudahan untuk keluarga. Nak ada kereta yang selesa, nak ada kereta yang selamat untuk bawa family daripada point A ke point B. Nak hantar anak sekolah, nak bawa family jalan-jalan, nak travel cross negeri, daripada Sabah pergi Sarawak, daripada Semenanjung, Johor, nak pergi ke Perlis, Terengganu, Kelantan. Jadi tuan-puan nak ada satu transportation yang tuan-puan yakin selamat untuk tuan-puan bawa keluarga tuan-puan. That's why tuan-puan ada mindset tuan-puan nak beli kereta, tuan-puan kena bayar kereta untuk tuan-puan provide to the family. Sama juga macam rumah. Tuan-tuan semua beli rumah, adakah untuk adakah dah tertulis dalam tuan-puan sejak tuan-puan lahir, okay, lahir je aku kena beli rumah, aku kena beli tanah? Tidak. Kita beli rumah
kita ataupun kita sewa rumah, tak kisah beli ataupun sewa. Kenapa? Sebab at the end of the conversation, bila tuan-puan tulis balik kenapa, tuan-puan akan jumpa apa reason sebenar. It is to provide. Sebab lelaki adalah provider, suami adalah provider, ayah adalah provider to the family. Tuan-puan nak ada rumah yang isteri dan anak-anak tuan-puan selesa untuk tinggal, tempat mereka berlindung ketika tuan-puan keluar mencari nafkah. Macam tu. Itu adalah saya punya pandangan peribadilah. Mungkin tuan-tuan, perempuan ada pandangan sendiri, itu terpulang. It's okay. Tapi point of the story is kita nak yang terbaik untuk family kita, untuk pasangan kita, anak-anak kita. Kita nak bagi yang terbaik. Kalau boleh, memang kita nak hantar pergi the best school. Kalau ada masalah kesihatan, nak hantar pergi the best hospital, the best clinic, jumpa the best doctor. Kalau boleh. Bila nak travel, kita nak ambil the best flight, the best seat. Kalau boleh, kalau ada first class tu, kalau ada seat yang depan daripada pilot, kita nak seat tu. Sebab kita nak bagi the best, kita nak provide the best for our family. Tapi itulah bergantung kepada kita punya tahap ekonomi kita. Kalau kita hanya mampu kelas ekonomi, ya kelas ekonomi lah. Tapi at least bila kita ada extra duit tu, kita boleh pilih seat. Kita boleh pilih seat, kita boleh duduk sama-sama dalam satu row. Itu kelebihannya bila kita ada saving. Perempuan nak pergi travel, bukannya esok hari nak travel, hari ni kita plan. Bukan. Kita nak travel lagi 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan akan datang. Masa tu kita plan, okay, tahun depan aku nak ajak family aku pergi umrah. Bajet satu orang dalam, ambil kasar, package B40, satu orang dalam 5,000 lah. Jadi kalau 4 orang dalam 20,000. So mulai hari ini set dalam kepala otak tuan-puan, aku nak kumpul 20,000 sebab tahun depan aku nak pergi travel. Itu baru satu matlamat. Apa tuan-puan ada, kita ada banyak matlamat tuan-puan. Sebab benda ni kita tak boleh just plan dalam otak, kita kena tulis. Saya dulu saya plan semua dalam otak, semua tak jadi. Sekarang saya belajar. So, di public goal tuan-puan, kita bukan sahaja menabung emas tuan-puan, kita juga akan diajar yang ilmu-ilmu macam ni, macam mana nak ada planning untuk life, dream kita. Setiap kita ada dream tuan-puan. Kita mengimpikan ada rumah yang bagus, rumah yang selesa. Kita mengimpikan ada kereta yang selesa. Kita mengimpikan, contoh lelaki nak ada at least sebiji superbike. Konon macam saya ada impian nak ada sebiji Harley Davidson. At least lah ada sebiji, cukup lah. Itu saya punya impian. Walaupun saya just tengok, sekarang hanya mampu tengok saja, tapi dalam hati saya sudah set vision, saya sudah tulis, one day on this date, lagi 3-5 tahun aku akan beli sebiji Harley Davidson. Tak kisah apa model, tapi saya memang sudah ada set dalam kepala saya apa model tu. Saya akan beli sebiji Harley Davidson. Dengan Harley Davidson tu, masa tu anak-anak pun dah besar, dah habis belajar, saya dan isteri akan pergi road trip pakai Harley Davidson. Cool kan tuan-puan? Masing-masing saya boleh jamin kita, setiap daripada kita ada impian masing-masing tuan-puan. Jadi macam mana kita nak capai impian kita tu, start daripada membuat saving tuan-puan. Kalau tuan-puan saving, sebab kita ada banyak apa ni, impian tuan-puan. Kita ada banyak impian. Contoh impian. Okay, kalau macam saya sekarang, anak-anak saya masih kecil, impian saya yang untuk anak-anak nak sediakan dana pendidikan. Saya ada 2 orang anak. Dana pendidikan, contoh belajar degree sekarang berapa? Dalam 50,000 kah? Kalau kos engineering dalam 80, saya rasa 50 ke 80. Kita ambil tengah-tengah 70,000 lah. Sekarang punya kalau nak belajar degree kena ada 70,000. Sebab lepas SPM, STPM, ambil diploma, ambil degree. Itu normal route. Tapi kalau anak tuan-puan genius, SPM, STPM terus lompat degree. Jadi dah skip diploma, ada jimat sikit situ. Jimat dalam 15,000 kalau saya tidak silap.
15 ke 20 ribu untuk kos degree, untuk kos diploma. Tapi ini saya ambil kasar 70 ribu 70 ribu bahagi dengan harga emas hari ini berapa? 707. Tuan kena ada 100 gram 100 gram untuk seorang anak, supaya anak boleh melanjutkan pelajaran tanpa hutang, tuan-puan. So, kenapa, tuan-puan? Zaman sekarang anak-anak muda habis belajar, majoriti ambil loan PTPTN, sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, still kena bayar hutang. Itu kalaulah lepas habis belajar terus dapat kerja. Macam saya, tuan-puan, saya pernah interview banyak calon fresh grad, tak ada experience kerja. Tapi bila tanya apa dia punya komitmen, dia belum start kerja, fresh, tuan-puan, tapi sudah ada hutang. Tuan-puan imagine, tak ada income, tak ada pengalaman, hanya ada sekeping sijil, tak ada skill. Mungkin dia ada knowledge, sebab dia belajar tinggi kan, ada degree. Tapi tuan-puan, zaman sekarang nak apply kerja, you kena ada sedikit pengalaman. Apa-apalah, kerja apa-apa pun. Kalau tak ada pengalaman, you tak ada soft skill, tak ada motor skill, susah you nak score dia interview lah. And then, tuan-puan, itu tadi kita cerita pasal dana pendidikan anak-anak. Kena ada 100 gram emas. 100 gram ni, tuan-puan kena menabung, pastikan tuan-puan capai 100 gram untuk seorang anak sebelum anak tu habis STPM. Bila dia habis STPM, tuan-puan kena pastikan 100 gram ini tersedia untuk seorang anak. Tuan-puan ada 5 orang anak, tuan-puan nak pastikan 5-5 ni belajar sampai degree, sampai habis. Tuan-puan kena ada satu orang 100 gram, 5 orang anak 500 gram. Imagine. Kalau tuan-puan mula lambat, berat, memang berat. Tapi kalau tuan-puan mula sekarang, contoh anak tuan-puan baru lahir semalam, baru umur 1 hari, sudah dapat dia punya surat beranak. Kat surat beranak ada nombor MyKid tu kan, tuan-puan sudah boleh daftarkan akaun untuk dia. Jadi kalau tuan-puan mula awal, terima kasih Tuan Yusri. Kalau tuan-puan sudah mula awal menabung untuk anak tuan-puan, seawal umur dia 1 hari, tuan-puan ada masa 18-19 tahun untuk tuan-puan kumpul 100 gram tu. Kalau ikut harga hari ni lah. Contoh, ialah saya sudah explain tadi macam mana cara kira. Saya tidak mau go into detail, takut tuan-puan tak dapat brand. Jadi saya bagi secara baseline, asas saja, di permukaan saja. Kalau tuan-puan nak tahu lebih detail, tuan-puan kena mula. Tuan-puan kena mula sekarang. Saya akan pinkan borang. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu lebih detail, macam mana cara kira? Ken, saya nak tahu untuk anak saya sekarang umur 4 tahun. Saya nak pastikan anak saya nanti lepas habis belajar STPM, dia boleh melanjutkan pelajaran tanpa hutang. Tuan-puan isi borang ni. Tuan-puan isi borang orang ni. Okey, itu untuk dana pendidikan. Ada banyak lagi impian-impian yang kita nak capai dalam hidup. Tadi saya sudah cerita pasal pergi haji. Pergi haji, umrah lah, samalah. Tuan boleh set budget yang sama. Pergi haji ada mahal sikit lah. Sebab tu tuan-puan, ibadah haji ni hanya untuk orang yang mampu sahaja. Tapi tuan-puan, kalau tidak, kalau saya kata begitu, nanti ada yang cakap, saya kan kurang pendapatan, jadi tidak apalah kalau saya tidak pergi haji. Itu sudah salah ya. Sebab kalau tuan-puan cakap begitu, tuan-puan tak ada usaha untuk menuju ke arah itu. At least tuan-puan set dulu niat. Okey, 5 tahun akan datang, aku akan pergi haji, atau aku akan pergi haji lah. Sebab kalau tuan-puan mampu untuk pergi umrah, tuan-puan for sure boleh mampu untuk pergi haji. Untuk orang Islam, first priority pergi haji. Kalau nak dipilih haji dengan umrah lah, pergi haji dulu. Kalau contoh bajet pergi umrah 10,000, bajet pergi haji 30,000 untuk haji B40, sekitar 30,000. Kalau tuan-puan ada bajet 10,000 untuk pergi umrah,
Tumpuan hold dulu. 10,000 ni tumpuan kumpul lagi sampai 30,000, pergi haji. Pergi haji dulu tumpuan, settle haji, dapat haji yang mabrur, balik, lepas tu kumpul lagi untuk pergi umrah. Itu lebih afdal daripada tumpuan cakap, saya ada 10,000 je, mampu pergi umrah saja, saya pergi umrah lah, at least dapat haji kecil. Tidak ada istilah haji kecil lah tumpuan. Haji kecil, haji besar, tiada istilah. Haji adalah haji. Kalau tumpuan nak pergi menunaikan haji, set tumpuan punya target. Bila tumpuan nak pergi, kira berapa tahun lagi nak capai. Macam itulah. Contoh tadi, pergi haji 30,000. Tumpuan nak pergi lagi 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 60 bulan. Bahagi 60 bulan. Lepas tu bahagi dengan harga emas hari ni, 707. Tumpuan hanya perlu menabung 0.7 gram setiap bulan tanpa gagal. Ambil kasarlah 1 gram setiap bulan. Jadi untuk tumpuan pergi haji pada 5 tahun akan datang, tumpuan kena menabung sebulan 1 gram. Sebulan 1 gram tumpuan, itu mengikut harga emas hari ini. Kalau tumpuan konsisten, tumpuan ada bajet lebih, tumpuan menabung lebih, dengan kenaikan harga emas lagi 5 tahun, saya boleh jamin tumpuan, simpanan emas tumpuan yang tumpuan menabung secara konsisten setiap bulan tu akan cukup, malah lebih lagi untuk cover kos perjalanan tumpuan pergi menunaikan haji, insyaAllah. Macam tu. Macam ustaz macam Pak Ustaz pula cerita-cerita. Astaga. Saya macam ni lah tuan-tuan. Saya rasa macam saya tak layak untuk bagi sharing-sharing macam ni. Tuan Zul, hai. Saya rasa saya tak layak untuk bagi sharing. Tapi tuan-puan, disebabkan saya sudah belajar yang info dan ilmu macam ni, dan kalau saya tak sampaikan kepada tuan-puan, saya rasa macam selfish. Nanti, contoh, kalau saya sudah pergi, saya akan disoal tuan-puan, apa yang saya buat dengan ilmu-ilmu yang saya belajar. Adakah saya gunakan untuk diri sendiri saja dan tidak sampaikan? Saya akan kena soal tu tuan-puan. At least pada malam ni tuan-puan, saya sudah sampaikan kepada tuan-puan saya harap perkongsian malam ni sampailah. Saya perasan view kita maintain 10, 11, 12, 10, 11, 12. Nampaknya sharing malam ni sampai ke hati tuan-puan. Hai Melni. Jadi tadi kita dah cerita pasal pergi haji, dah cerita pasal dana kecemasan, dah cerita pasal dana pendidikan, dah cerita pasal dana percutian, dana perkahwinan pun kita dah cerita, dana persaraan pun kita dah cerita, dana untuk beli rumah pun dah cerita, dana untuk beli kereta pun dah cerita, banyak. Kalau nak cerita tak habis tuan-puan. Kesimpulannya tuan-puan, kesimpulannya sebelum saya end live. Kesimpulannya tuan-puan, untuk kita capai kita punya dream, untuk kita capai kita punya impian, untuk kita capai kita punya target, untuk kita provide to our family, untuk kita protect kita punya family dan diri kita sendiri tuan-puan, kita kena ada simpanan. So kalau tuan-puan dah mula menyimpan tapi dalam bentuk duit, trust me tuan-puan, tuan-puan akan kalah dengan sistem dunia. Sebab duit ni adalah ciptaan manusia. Duit ni ada tangan-tangan yang kontrol duit ni tuan-puan. Duit ni boleh dicetak. Siapa yang cipta duit tuan-puan? Manusia. Manusia cipta duit untuk kita gunakan, kononnya untuk memudahkan urus niaga. Sebab zaman dulu orang pakai emas dan perak untuk urus niaga, tapi kalau nak bawa emas dan perak banyak-banyak untuk beli something, macam hassle. Jadi sebab tu mereka ciptakan wang kertas supaya lebih ringan kita membawa ke sana ke sini. Tapi tuan-puan, masalahnya orang yang cipta wang kertas ni, sebab dulu wang kertas ni dia
bersandarkan emas tuan-puan. Wang kertas ni dulu bersandarkan emas. Dia namanya perjanjian Braxton. Braxton ke Brenton, kalau saya tidak silap. Tapi tuan-puan, orang yang cipta wang kertas tu, dia jugalah yang memungkiri perjanjian tu, dia yang membatalkan perjanjian tu. Dia print kertas, wang kertas, sampailah ke zaman sekarang ni kita still guna wang kertas. Yang mana kalau tuan-puan perasan wang kertas tuan-puan tu, dia ada tulis itu, wang ini diperakui nilainya oleh, contoh Malaysia, oleh Bank Negara Malaysia, oleh lepas tu ada sign governor, ada muka situ, muka governor situ. Jadi tuan-puan, kalau lah contoh kita tengok Zimbabwe 1 trilion duit kertas Zimbabwe, bawa pakai troli tuan-puan, cuma boleh beli 1 papan telur. Dia punya value sangat teruk. Dan baru-baru ini Venezuela dilanda perang, habis satu negara hancur. Bila satu kerajaan hancur, kewangannya juga akan runtuh sampai sekarang. Duit Venezuela tidak ada value. Bawalah 1 lori pun duit Venezuela, pergi ke mana-mana kedai, tak laku. Apa yang laku? Emas dan perak. That's why tuan-puan, kita kena kembali kepada fitrah. Dah macam ustaz pula, astaga. Kita kena kembali kepada fitrah tuan-puan. Mata wang sebenar adalah emas dan perak. That's why tuan-puan yang hadir dalam live saya malam ni, tuan-puan dah buat keputusan yang betul untuk stay, untuk dengar saya berletih panjang lebar 1 jam lebih sudah ni. Rasa almost 2 jam sudah. First time saya live sharing pengalaman ilmu emas, ilmu kewangan lebih daripada 1 jam. Biasanya saya live setengah jam, tapi malam ni saya punya mood agak lain. Mungkin sebab saya baru makan saya tengah demam sekarang, sesema, jadi otak saya pun rasa tak betul sikit. Kalau saya ada salah silap dalam penyampaian, saya mohon maaf tuan-puan. Dan sebelum saya end live, tuan-puan minta jasa baik tuan-puan untuk follow saya. Buat yang belum follow saya, mohon follow saya dulu. InsyaAllah besok kita akan live lagi. Tapi bulan puasa ni saya tidak akan live ketika saya berpuasa lah, sebab saya tend to go overboard macam malam ni lah. Biasanya saya live setengah jam, 45 minit, tapi malam ni almost 2 jam. Cerita. Banyak lagi yang saya nak ceritakan sebenarnya tuan-puan, tapi itulah. Jam pun dah pukul 11, almost 11.30. Kalau tuan-puan ada soalan boleh tanya, insyaAllah. Tuan-puan boleh tanya. Thank you Puan Erina sudah tap screen bantu saya. 1.7 okay, like, syukurlah. Kita tak dapat lawan influencer kan. Kita hanyalah seorang dealer. Saya hanyalah seorang dealer kecil-kecilan, dealer public gold yang ingin berkongsi pengalaman dan hidup kepada tuan-puan. Sekali lagi tuan-puan, target saya adalah untuk membantu tuan-puan memulakan simpanan dengan ilmu yang betul, ilmu yang proven sukses. Sebab kita ada mentor. Sebab tuan-puan menabung emas bersama G100 dan juga 5G, tuan-puan, segala ilmu yang saya sampaikan malam ni bukannya daripada diri saya. Itulah ilmu itu yang saya belajar daripada mentor saya tuan-puan. Daripada buku yang saya baca, buku ini tuan-puan, Misi Bebas Hutang, ini adalah penyelamat saya tuan-puan. Bagaimana cara-cara untuk selesaikan hutang ada dalam buku ini. Tinggal tuan-puan nak ataupun tak nak sahaja. Ada lagi satu buku, nama dia misi pula. Nama dia Wang Emas. Buku Wang Emas tu mengajar saya tentang asas kewangan. Mengajar saya pasal emas. Kenapa kita kena diversify kita punya portfolio kewangan kita, mesti ada emas. Sebab orang cakap begini, kalau nak kaya, kalau nak untung, kena invest dalam property. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak invest tapi tak ada ilmu, dia ibaratkan begini, tuan-puan bawa kereta dengan mata bertutup dan tak ada steering.
Tuan masuk kereta, start, tuan tekan minyak saja, jalan terus. Itulah maksudnya buat something tanpa ilmu. At the end of the day, tuan akan accident. Betul tu. Tapi kalau tuan join G105G, Puan Nora, hai, selamat malam. Kalau tuan join G105G Associate, tuan menabung emas bersama kami, tuan serap ilmu yang kami bagi kepada tuan 100%. Kami bagi ilmu tanpa selindung tuan, tanpa ada rahsia. Semuanya dibongkarkan untuk tuan, tak ada hijab. As long as tuan nak dengan tak nak sahaja. Ramai orang dekat luar sana tuan mencari, tercari-cari, bukan mencari, tercari-cari yang circle yang sebegini, circle G105G. Itulah tugas kami sebagai dealer untuk sampaikan kepada tuan, untuk bagi tuan buka minda. Oh, rupanya ada circle begini di sekitar tuan. Itulah. Mungkin ada yang masih skeptikal, betul ke ini G105G ni? Betulkah mereka ni boleh bantu? Tuan, kalau kita takut nak berubah, sampai bila-bila pun kita still dalam takut yang sama. Kalau tuan sekarang berada dalam red race cycle, berulang-ulang, pergi kerja dapat gaji bayar hutang, pergi kerja dapat gaji bayar hutang, tiba-tiba ada kena dugaan, kena tambah hutang. Sebab kalau kita kerja ni tuan, kita dalam cycle yang sama. Bila terjadi something yang boleh memberi kesan kepada kita punya kitaran tu tadi, kita akan terjerumus dalam kancah dalam kancah perhutangan, macam tu, kancah bahasa sastra. Jadi tuan, beri peluang untuk diri sendiri. Join saya, join mana-mana. Kalau tuan ada kenal dealer lain, as long as daripada G100 ataupun 5G Associate, kami alurkan tuan join kami. Join dulu tuan, daftar akaun percuma saja. Lepas tu mula menabung minimum RM100. Tuan zaman sekarang RM100 ni tak ada rasa. Kawan saya dekat KL tuan, dia cakap dia keluar rumah selangkah RM50. Isi minyak, tol, parking, itu wajib. 50 ke RM100 selangkah keluar rumah, RM100 habis. That's why zaman sekarang tuan, RM100 tu very affordable actually. As long as tuan tahu apa yang tuan kena buat. That's why untuk tahu tuan kena belajar. Untuk belajar tuan kena join G100 dan juga 5G Associate. Dalam circle kami, ilmu-ilmu yang diberi adalah secara telus, secara jujur, tanpa hijab, 100% diberi kepada tuan. Sampai ada yang tanya saya, ada penyimpan emas untuk info tuan, saya sekarang dah bimbing hampir 200 orang penyimpan emas. Ada penyimpan emas yang saya tanya, Encik Ken, Mr. Ken, Mr. Ken tak rehat kah? Hari-hari buat live, update dalam grup support. Kami ada grup Wasabi, update di platform biru, platform apa lagi, sentiasa update, sentiasa bagi ilmu, sentiasa share pengalaman. Dia tengok, kat sini dia update, kat sini dia share, subuh dia live, malam dia live. Bilalah Mr. Ken ni rehat? Tapi tuan-puan, benda ni memang penat bagi kami dealer, tapi ini penat yang berbaloi sebab kami memberi kepada masyarakat, kami membantu masyarakat supaya at least daripada berjuta orang rakyat Malaysia, contohnya umumnya lah rakyat Malaysia, kalau kami mampu bantu at least satu orang dealer bantu 1000 keluarga, itu mudah cukup banyak. Seorang dealer, macam kami ada misi, seorang dealer ni kena bantu 1000 keluarga. Bila seorang dealer dapat bantu 1000 keluarga, kalau ada 100 dealer,
kali dengan 1,000, kami sudah bantu 100,000 keluarga. Kalau ada 1,000 dealer membantu 1,000 keluarga, kami dah bantu 1,000,000 keluarga. Tuan bayangkan kalau majoriti daripada kita celik kewangan, ada ilmu asas kewangan, kita ada saving yang cukup, kita takkan ada masalah along, kita takkan ada masalah hutang, kita takkan ada masalah putus silaturahim, putus talian kekeluargaan, kita tak akan ada masalah orang bergaduh. Orang bergaduh sebab ialah pasal duit ni tuan-puan. Duit ni adalah orang putih cakap money is the source of evil. Dia depends dengan cara kita guna. Kalau kita guna untuk kebaikan, kita buat saving dan kita sebarkan kebaikan, duit tu boleh jadi bekalan untuk akhirat kita. Tapi kalau kita gunakan duit tu untuk dengan cara yang salah, kita berhutang dan kita tak bayar hutang, jadi kita akan tanggunglah di akhirat nanti. That's why tuan-puan kena ada ilmu. Tuan-puan nak ada ilmu, join G105G. Kalau tuan-puan yang ada dalam live ni, tuan-puan join, tekan borang orang di bawah, isi borang sana. Saya akan hubungi tuan-puan selepas saya end live. Adapun dalam masa 24 jam lah. Pasti saya nak rest. Besok kita akan berpuasa. Kalau tak ada soalan, saya rasa sampai di sini sahaja sharing saya pada malam ini. Thank you tuan-puan. View kita maintain lah. Thank you siapa yang hadir. Kejap saya tengok dulu. Puan Felicia, Puan Felicia, Puan Adriana, Tuan Syarul, Tuan Najim, Patrick, Miti Kaur, NYC, Safiza, Goldidai, Cik Mira Ramli, Cik Lisa Amran. Terima kasih dah join live saya pada malam hari ini tuan-puan. InsyaAllah esok malam kita akan live di waktu yang sama dalam sekitar 10:30 macam tu. Okey, sampai di sini saja. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Segala kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.